Ramai menganggap bahawa EV ini adalah sebuah smartphone yang bertayar 4. Mana taknya. Banyak EV sekarang dia punya dalam dia kalah anda punya living room. Siap ada skrin besar dan berbagai jajan-jajan lagi. So, sekarang ramai orang sebenarnya nakkan sebuah EV yang simple. Yang macam kereta petrol orang biasa yang boleh bawa dari A ke B tapi tak adalah jajan-jajan pelik-pelik nak skrin sebagainya. Dan bila saya tengok dari jauh, saya rasa BYD Atto 2 merupakan salah sebuah EV yang macam tu. Dia simple, harga dia pun boleh tahan murah, RM100,000 sahaja. Tapi bila saya dah pakai kereta ini untuk beberapa hari, saya tengok sebenarnya EV ini lebih menarik daripada saya sangkakan dan ini boleh jadi produk BYD Cars Malaysia yang paling terbaik pada pendapat saya. Nak tahu boleh lanjut? Jom kita usah. 我是Mukhlis，欢迎还来cari kas. Okey, tahukah anda sebenarnya kereta Atto 2 ni tak wujud di China? Ya, sebab apa? Sebab dekat China nama dia adalah BYD Yuan Up. Dan Atto 2 ni nama ni hanya untuk pasaran-pasaran international dan Malaysia merupakan salah satu walaupun pasaran right hand drive pertama di dunia untuk dapat Atto 2. Kira kita ni special lah, among the first in the world boleh bawa kereta ni. Dari segi dia punya positioning, BYD menganggapkan Atto 2 ni sebagai sebuah B segment EV SUV. So dia punya positioning sedikit bawah daripada abang dia iaitu BYD Atto 3. Okey, dari segi overall design anda boleh tengok kereta ni sekali tengok memang nampak macam Ativa. Sebab apa? Sebab dia banyak mainkan design kotak-kotak yang bagi saya nampak simple tapi bila tengok dekat cantik sebenarnya. Contoh dekat depan dia ni, BYD panggil dia punya design ni sebagai dragon face, muka naga. Belah mana naga pun saya tak tahu. Tapi dia punya ada depan ni ada full LED headlights yang ada DRL kat bawah. And then dia punya bumper depan macam biasalah EV dia tak ada grill kat depan, ada logo BYD bukan Build Your Dreams lah. Dia pakai huruf BYD saja. Dan bumper bawah dia ada air intake yang besar dan tepi ni dia punya van ni van original bukan van palsu. Dan overall bagi saya sekali tengok kereta ni nampak macam Seal 6 pun ada. Betul tak? Dan keaktivaan dia nampak lagi banyak bila kita tengok Atto 2 dari sebelah sisi. Sebab apa? Dia punya bumbung design dia kotak-kotak, dia punya tepi je memang nampak sebiji dengan Ativa sekali imbas. Tapi tahukah anda kereta ni macam juga kereta Seal yang lagi mahal tu, dia ada NFC reader dekat side mirror. Sebab apa? Ini untuk apa? Ini untuk kita boleh gunakan smart key card yang BYD bagi. So nak unlock kereta tak payah pakai kunci, boleh pakai kad je. Dan sekiranya anda terlupa kad, anda juga boleh connectkan kunci tu kepada handphone anda pakai NFC. Tap dekat sini, boleh buka kereta. Okey, selain pada itu, design sini kita ada, macam biasalah, bawah ni ada plastik-plastik sikit dan dia punya door handle dia jenis tersorok macam BMW, saya suka. Dan juga yang paling penting, tayar dia tak besar sangat. Rim 17 inci, dia pakai tayar Westlake apa benda entah macam Westlife. Tapi, dia punya saiz dia tak besar sangat. So, bermakna kalau tersalahkan pancit tayar ni, tak payah spend duit banyak sangat nak tukar. So, jimat sikit duit anda. Dan di bahagian belakang dia punya reka bentuk pun sangat menarik. So kita ada spoiler dekat atas dan lampu LED belakang dia full width dan sini dia panggil macam infinity shape ni dia panggil sebagai Mobius ring. Dan kat bawah ni macam biasa inilah sebuah SUV crossover, dia punya bumper dia sedikit garang kat belakang. Function tak ada sangat tapi lebih kepada design lah. Dan kalau ada perasan dekat dia punya name tag Atto 2 ni, sekali baca nampak macam Atto pun ada. Bukan gaduh-gaduh tapi Atto. Atto 2. Tapi bila anda masuk ke dalam Atto 2, anda boleh perasan dia punya kabin ni bagi saya nampak lagi clean, nampak lagi simple dan minimalist compare dengan Atto 3. Sebab Atto 2 dulu kan dia fancy. Dia ada two-tone colour dekat dash dan dekat tepi pintu tu dia ada macam tali gitar dan sebagainya. Yang ni dia punya design dia lagi simple. Tapi simple-simple dia pun dia masih rasa premium. Sebab apa? Sebab dia banyak pakai soft touch material. Even dashboard atas ni pun orang tak pegang atas tapi dia still pakai soft touch. Sama juga dekat dia punya pintu, door cards dan juga armrest dan sebagainya. Tapi walaupun inilah sebuah supposed entry level SUV, dia punya jajan dia bagi saya sangat lengkap. Contoh skrin kat depan 12.8 inci infotainment, wireless Android Auto, Apple CarPlay, tak payah tunggu update apa. Dan juga dia ada streaming app macam Spotify, YouTube dan nak karaoke pun boleh. Tak payah pergi kedai siam, beli Atto 2 karaoke dalam kereta je senang. Dan macam biasa BYD dia punya skrin dia boleh pusing. Nak menegak boleh, nak melentang pun boleh. Okey, selain daripada itu kita juga ada digital meter cluster 8.8 inci yang ni full color, dia ada beberapa multiple selectable modes. Tapi macam biasalah kereta murah, SUV tak adalah bang. Okey, selain daripada itu dia punya kerusi depan pun bagi saya sangat best sebab dia pakai macam sporty punya seat. Ni bukan bucket seat je, nampak macam bucket tapi dia kerusi biasa je. And then dia pakai material synthetic leather. Tapi kerusi ni dua-dua dia boleh pakai, dia boleh
laras dengan elektrik dan juga dua-dua ada ventilation function. So kalau panas punggung, beli Atto 2 confirm sejuk sikit badan. Okey, selain daripada itu juga kita punya jajan-jajan lain, contohnya dia adalah wireless charging pad dekat sini, ada USB charging port dan sebagainya. Tapi satu benda yang saya suka dengan kereta BYD, dia tak nak jadi macam Tesla, sebab brand EV lain semua nak tiru Tesla, kosong semua. Dan tapi yang ni banyak benda-benda anda boleh adjustkan guna butang-butang dan juga physical control. Contoh side mirror nak adjust macam biasa dekat sini, dekat steering kita ada banyak butang dan juga dekat tengah ni kita ada butang sikit. Satunya untuk nak tukarkan drive mode dia, nak sport ke eco ke normal, dan juga butang untuk adjust dia punya intensity untuk regenerative braking. Bagi saya benda ni sangat penting untuk ergonomik pemandu sebuah kereta. Dan untuk BYD tak kisahlah Denza ke BYD, memang banyak kekalkan butang-butang macam ni. Tapi overall anda boleh nampak sedikit lah ada diskaun. Contohnya sunroof tak ada, tapi tak apalah, Malaysia panas nak buat apa sunroof. Dan selain daripada itu dia punya speaker pun tak ada brand. Yalah, kereta 100,000 apa kita nak expect. Tapi untuk dia bagi macam ni pun bagi saya dah sangat-sangat mencukupi. Okey, untuk ruangan tempat duduk belakang Atto 2 ni, walaupun kat luar nampak kecil tapi sebenarnya agak luas surprisingly. Okey, saya tinggi 175 cm, lebih kurang 5 kaki 9 lah. Okey, kursi depan saya dah adjust ikut position pemanduan saya, dan anda boleh tengok legroom bukan main banyak lagi, headroom pun boleh tahan banyak sebab dia punya bumbu ni kotak-kotak. So dia punya space dalam ni bagi saya surprisingly tak ada masalah. Okey, yang paling penting juga anda boleh nampak sebab kereta ni kan dia underpin EV punya platform. So maknanya dia punya center tunnel tak ada. So lantai dia almost flat. So maknanya insyaAllah 3 orang dewasa kat belakang boleh duduk dengan okey lah. Tak adalah selesa sangat 100%, tapi untuk 3 orang duduk belakang masih lagi tak ada masalah. Okey, selain daripada itu jajan dia ada satu aircon vent kat tengah, so kena kongsi dengan orang sebelah. Tapi USB port ada 2, so tak payah kongsi yang ni. Okey, in terms of boot space pula, kereta ni menurut BYD dia ada 380 liter boot space as standard, tapi nak besarkan boleh, anda lipat je kursi belakang membenarkan space lebih kurang 1320. So nak bawa anak kambing insya-Allah muat. Tapi malangnya sebab kereta ni dia punya electric motor dekat depan, dia tak ada frunk macam kereta Tesla. Tapi okeylah, 400 liter lebih kurang cukup apa? Okey, menariknya untuk kereta BYD ni, dekat depan engine bay dia ni anda boleh tengok dia punya electric motor. Sebab apa? Untuk Atto 2 ni, electric motor dia kat tayar depan. So dia front mounted. Electric motor dia berkuasa lebih kurang 174 horsepower dan 290 Nm torque. So 0 ke 100 lebih kurang 7.9 saat, dan top speed dia cap kepada 160 km sejam saja. Tapi kalau 0 to 100 takat X50 insya-Allah boleh tapau. Okey, macam juga model-model BYD kat lain di Malaysia ni, Atto 2 ni dia pakai platform BYD e-Platform 3.0 yang sama, dan dia hanya ada 400 volt battery architecture, bukan 800 volt macam yang dekat China yang lain lah. Okey, untuk bateri pula dia pakai bateri LFP Blade yang berkapasiti 51.13 kWh yang membekalkan dia jarak EV sejauh 350 km mengikut perincian WLTP. Okey, in terms of charging pula, BYD cakap dia boleh support AC charging lebih kurang 7 kW, manakala DC dia hanya sampai 82 kW. Bagi saya okeylah, cukup lah sebab charger kat Malaysia banyaknya lebih 100 je. Dan dengan 82 kW dia boleh charge dari 30 hingga 80% dalam lebih kurang masa 28 minit. So berarti NA charge insya-Allah sempat nak tapau nasi kandar. Nak makan pun sempat lagi. Okey, sekiranya korang nak tanya, bang, best ke tak bawa kereta Atto 2 ni? Kata murah-murah mesti tak best. Oh, tak sebenarnya. Sebab bagi saya kereta ni walaupun dia adalah sebuah EV SUV, tapi dia punya pemanduan dia rasa macam kereta petrol. Sebab anda kira kereta ni dia tak adalah besar sangat macam EV SUV yang lain-lain. So maknanya as a result dia tak berat sangat. Dan bila kereta dia tak berat, anda boleh rasa kat handling dia. Dia walaupun EV dia ada battery pack sebagainya, tapi dia punya handling dia rasa sangat ringan. Nak menciluk apa semua pun rasa best sebab kereta pun tak besar sangat. Dan sebab itu dia punya power walaupun dia bukan dual motor macam EV power yang lain, tapi cukuplah 174 horsepower dengan 290 Nm ni. Kira dia punya power dia dah saing-saing dengan S50 yang baru dah tu. So takkan nak motong orang ke, nak panjat bukit ke, bagi saya tak ada masalah sebab EV pun dia ada instant torque. Okey, selain pada itu untuk suspension dia pula, bagi saya kereta ni dia tengah-tengah. Dia tak terlalu lembut macam typical China punya EV, tapi at the same time dia tak keras sangat macam kereta sports car. So in terms of comfort, handling apa semua, dia rasa yakin lah dia bawa, dia tak ada membuang sangat. Tapi of course lah, ini adalah sebuah SUV, so nak tak nak body roll tu masih lagi ada lah bila tak corner. Okey, in terms of NVH pula, yang saya EV dia engine tak ada, so in terms of vibration tak ada masalah. Cuma kalau anda bawa lebih 100, dia punya wind noises dia sedikit kuat bagi saya.
Dan sebab itu dia punya tayar, walaupun dia pakai tayar Westlife China ni, okey lah, dia tak ada bising sangat. Saya expect bising tapi not bad sebenarnya. Tapi of course bila kita cakap pasal EV, yang paling penting dia punya jarak dia. Sebab saya cakap tadi, BYD claim kereta ni boleh jalan 350 km ikut standard WLTP, dan dia punya energy consumption ni lebih kurang 14 kWh per 100 km. Dan saya bawa kereta ni untuk a few days, banyak dalam town, dalam highway, overall saya dapat lebih kurang 15 kWh per 100 km, which means maknanya tak jauh beza sangat dengan benda dia claim. So in theory 300 km lebih insya-Allah dalam tangan. Tapi kalau anda bawa gila memang tak boleh expect lah. So overall kalau untuk bawa daily apa sebenarnya, yelah, dia punya spek macam ni bagi saya dah cukup sempurna. Tak perlu bateri besar sangat. Ini dah mencukupi untuk daily life anda. Okey, bila kita sebut kereta 1,000, mesti korang expect, alah, mesti ADAS tak ada ni. Salah. ADAS dia bagi saya agak komprehensif jugalah untuk kereta harga macam ni. Okey, basic function macam adaptive cruise control, autonomous emergency braking, lane departure warning, front collision warning, traffic jam assist, semua ada. So maknanya kereta ni boleh tahan selamat lah. Okey, untuk ACC macam masa adaptive cruise control, dia ada slow mode function, so that benda ni saya dah pakai time highway jam, memang sangat berguna. So kaki tak adalah lenguh sangat, dan fungsi-fungsi lain dia okey lah, macam biasalah. Dia tak perfect tapi boleh pakai lagi. Tapi malangnya kereta ni dia macam kereta Ace juga. Dia tak ada satu function ADAS ni, iaitu blind spot detection. So, yelah, sebab kereta pun kecil, so mungkin dia orang anggap tak payah letak kot. Sebab nak jimatkan harga sampai 100,000, macam understandable lah bak kata orang caller. Tapi sebab kereta ni kecil, so kalau nak sebabkan BSD tak ada, so anda kena toleh-toleh lah sikit dekat cermin lebih often lah. Okey, dan selain pada itu, macam biasa, basic passive function, seat belt semua ada, 3 point semua, airbag ada 6, TCS ada apa semua. Dan dia juga ada 360 camera system. So maknanya nak parking kereta kecil ni tak ada masalah. Sebab kereta pun tinggi. So insya-Allah tak adalah nak terlanggar curb ke side curb apa, tak adalah terlanggar lah. So senang cerita, kereta kecil senang nak parking. Tapi malangnya typical untuk sebuah EV, dia tak ada spare tire, dia tak ada ruang untuk spare tire, tapi dia masih ada TPMS, so tire pressure monitoring system. So kalau ada bocor sikit, anda boleh detect awal, dan insya-Allah sempat nak sampai ke kedai nak tampalkan tayar anda. Tapi kalau tak sempat, tak apa, dia ada tire package. Nak guna macam mana? Tengok YouTube. Okey, setelah saya memandu kereta ini untuk beberapa hari, saya semestinya rasa BYD Atto 2 ni adalah sebuah EV pemula yang terbaik anda boleh beli pada hari ini. Bukan setakat dia kereta yang simple, tapi kita tengok design luar dia nampak selamat, tapi at the same time dia nampak cantik, macam Ativa sikit pun ada. Dalam dia jajan banyak, walaupun kereta 100,000, tapi dalam dia dah macam kereta-kereta premium dengan jajan. Dan dia punya space walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya agak praktikal. Boot space, boot bed, belakang pun ada space juga. Dan yang paling penting, bawa dia not bad, range dia boleh tahan pakai, dan juga dia punya safety feature dia memang sangat lengkap untuk sebuah kereta RM100,000. Dan untuk harga itu juga anda boleh dapat warranty package yang bagi saya sangat komprehensif, 6 tahun warranty kenderaan dan juga 8 tahun warranty untuk bateri dan juga sistem motor. So sekiranya anda nak cari sebuah EV, nak first time pakai EV, saya rasa BYD Atto 2 dengan harga dia adalah model yang sangat sesuai. Tapi sekiranya anda nak cari sebuah kereta untuk bini ke untuk orang rumah anda, saya rasa Atto 2 pun boleh jadi kereta yang terbaik untuk anda dan juga keluarga anda.